Kereta rosak umpamanya. Rumit betul rosaknya. Dulu ada seorang anak buah Ustaz berlaku kerosakan dan berjadi Perak. Dia naik Mercedes lama. Berlaku kerosak di Kuala Kangsar ke mana? Lebih kurang. Masa musafir di situ. Kunci je. Tapi nak order kunci Mercedes ni payah. Mana dia berharap agar 3 hari boleh dapat. Dia masih musafir. Pun 3 hari tak dapat. Harapkan 6 hari, nanti pun 6 hari musafir. Tak dapat juga. Akhirnya anak-anak dia Ustaz ambil dengan van lain. Dia tinggal suami isteri. Ambil homestay kat situ. Homestay tak ada. Sampai bila? Sehingga tak siap lagi tu. Tapi mengharapkan besok siap tak siap. Maka diizinkan oleh syarak sampai 18 hari. 3 hari, 6 kali tu. 6 kali juzuk musafir. Boleh sampai 18 hari. Kalau tak siap juga, kena mukim lah. Gitu. Faham ni anak-anak sekalian ya? Ada jemaah sekalian, itulah perkara yang kita maklum baik-baik. Ditulis betul tu dalam kitab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.